Bunyi E pepet dikenali sebagai vokal tengah. Bunyi ini dihasilkan apabila udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. Semasa bunyi ini dihasilkan, pita suara bergetar. Bahagian tengah lidah berada pada kedudukan tengah rongga mulut. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Bibir berada dalam keadaan neutral. Perkataan yang mengandungi bunyi E pepet ialah empat, betik dan lemak. Bunyi U dikenali sebagai vokal belakang sempit atau vokal belakang tinggi. Bunyi ini dihasilkan apabila udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. Semasa bunyi ini dihasilkan, pita suara bergetar. Bahagian belakang lidah dinaikkan paling tinggi menghampiri lelangit lembut. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Bibir berada dalam keadaan bundar. Contoh perkataan yang mengandungi bunyi U ialah ular, kasut dan suluh. Bunyi O dikenali sebagai vokal belakang separuh sempit atau vokal belakang separuh tinggi. Bunyi ini dihasilkan apabila udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. Semasa bunyi ini dihasilkan, pita suara bergetar. Bahagian belakang lidah dinaikkan separuh tinggi menghampiri lelangit lembut. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Bibir berada dalam keadaan bundar. Contoh perkataan yang mengandungi bunyi O ialah kotak, obor dan solat. Bunyi O dikenali sebagai vokal belakang separuh luas atau vokal belakang separuh rendah. Bunyi ini dihasilkan apabila udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. Semasa bunyi ini dihasilkan, pita suara bergetar. Bahagian belakang lidah berada pada kedudukan separuh rendah. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Bibir berada dalam keadaan hampir bundar. Contoh perkataan yang mengandungi bunyi O ialah blok, kos dan sos.